And then tak habis ke cik? Ada lagi? Ada lagi. Dapat sekali GT keyboard. Hui, mana nak dapat? Beli aspek GT dah lah, spek pun canggih. Lepas tu dapat pencil, dapat pula aspek GT keyboard ni. Satu set je. So lepas ni boleh ajar buat office, buat ajar office lepas ni. Alright, so hari ni kita ada Infinix GT aspek GT. Betul cik? Betul. So pakcik acara aspek GT ni. So ni nak pakai untuk pakcik ke? Nak pakai untuk anak? Nak pakai, dua-dua pakai. Oh, dua-dua pakai. Pakcik pakai ke? Pakcik pakai buat buang kan? Layan berita. Alright, so kita dah dapat dah stok aspek GT. Oh, agak besar juga. So yang ni kita belum unboxing. Ada berapa gig saya tak tahu. Oh, ni. Okay, Snapdragon 88. Okay cik. Nak tengok unboxing boleh? Nak tengok buka ni boleh tak? Boleh. Boleh. Nah, mana besar? Alright, nah. Dah wajib buka lah. Okay, koyak plastik ya. Gila lagi nak asal kan? Tak lah. Serius pakai aspek GT lah. Infinix kot. Oh, datang dari mana ni? Maling. Oi, orang maling tu. Oi, orang maling tu. Kotak dia memang lawa, nampak premium. Berapa kan orang layan tu? Layan movie apa ni? Dia ketat sikit je. Dia bisa benda baru. Betul tu. Dia memang so powered by Snapdragon lah. Ui, dia punya ketat tu. Ui. Okay cik, buka. Boleh. Okay. So yang ni dia punya apa ni? Yang ni dia punya casing ke? Tu. Boleh tak? Yang ni buka ulang. Ni tarik ni. Macam tu. Lawa Infinix. Okay, tarik plastik dia ada. Belakang ada kau. Tarik macam mana pun. Boleh tak? Besar ni. Tengok color belakang. Color Stella. Lawa. Okay, cun. Okay, tengok lagi cik. Apa dapat apa lagi? Okay, yang ni dia punya tablet dia. Okay. And then ni, tengok. Dapat apa lagi? So, hush. Tengok. Siap dapat earphone. Ada earphone. Lepas tu dapat kabel. And then juga dia punya adapter. Lepas tu yang ni satu lagi apa dia? Audio jack. Okay. So, dapat yang ni. Okay, ni dah habis. And then dah casing. Tengok betul tak casing? Oh, ini tak ada apa. Ini kosong. Lawa casing ni. Okay, so aspek GT ni dapat casing. Ada lagi tak cik? Nak lagi tak? So dia bagi sekali dengan ni Infinix X Pencil. So kalau nak menulis kan, nak apa, lukis-lukis apa boleh guna ni. So dapat sekali. Alright. So cik datang mana tadi? Baling no. So macam mana semua okey? Okey. Okey. So tambah ke tambah? Saya nak tanya ada nak tambah apa? Dia lupa. Tambah siap-siap dah balik tambah dah. Ya. Alright. Okay, pakcik Man daripada Baling kan? Macam mana cik Man boleh sampai ke Gliki ni? TikTok